Tahukah anda, Johor sebenarnya antara negeri paling kuat ekonominya di Malaysia. Tapi ramai tak sedar. Pada tahun 2022, Johor mencatat KDNK sekitar 148 bilion ringgit, menjadikannya antara penyumbang terbesar ekonomi negara. Kekuatan Johor bukan biasa-biasa. Ia dipacu oleh kawasan khas bernama Iskandar Malaysia. Sejak tahun 2006, kawasan ini telah menarik pelaburan melebihi 300 bilion ringgit dari dalam dan luar negara. Bukan itu sahaja, Johor juga memiliki pelabuhan bertaraf dunia seperti Port of Tanjung Pelepas. Pelabuhan ini tersenarai antara 20 pelabuhan kontena paling sibuk di dunia. Di Pengerang pula, terletaknya salah satu hub petrokimia terbesar di Asia Tenggara. Selain industri, Johor juga kaya dengan hasil bumi seperti kelapa sawit, antara yang utama di Malaysia. Kedudukannya yang bersebelahan dengan Singapura menjadikan Johor sangat strategik dalam ekonomi serantau. Ramai rakyat Johor bekerja di Singapura dengan gaji dalam dolar Singapura yang meningkatkan aliran wang masuk ke negeri ini. Kalau anda suka fakta ringkas macam ni, boleh follow untuk lebih banyak ilmu.